Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar setia Sketch Channel. Anda sedang mendengar podcast eksklusif yang bertajuk Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Saya Nurilah Bacisha akan bersama anda untuk membicarakan topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia pendidikan hari ini. Seperti mana yang kita ketahui, bahan digital ialah sumber maklumat dalam bentuk digital seperti e-buku, video pendidikan dan aplikasi interaktif yang boleh diakses melalui peranti elektronik. Namun, sejauh mana boleh membantu meningkatkan pembelajaran berkualiti dan menyokong pembelajaran abad ke-21 yang lebih interaktif dan fleksibel? Bersama saya pada hari ini, dua panel jemputan yang akan berkongsi pandangan mereka. Pertama, kita ada Dr. Muhammad Saufi Firdaus bin Sabudin, seorang guru bahasa Inggeris yang berkelulusan PhD dalam TESOL. Apa khabar Dr. Saufi? Alhamdulillah baik, terima kasih. Dan panel kita yang kedua ialah seorang guru perpustakaan dan media yang aktif dalam inovasi bahan digital untuk pendidikan. Apa khabar Cikgu Amira? Alhamdulillah, khabar baik. Tak sabar nak berkongsi tentang topik pada hari ini. Baik, mari kita teruskan perbincangan. Dr. Saufi, dalam bidang TESOL, macam mana bahan digital boleh meningkatkan pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah? Thanks for the questions. Okay, bismillah. Okay, bila kita bercakap tentang integrasi digital dan AI dalam PDPC bahasa Inggeris, sebenarnya banyak benda yang boleh dilakukan dengan teknologi. Salah satunya ialah dengan teknologi kita boleh meningkatkan kemahiran kendiri murid-murid melalui pembelajaran akses kendiri, di mana murid boleh surf internet, boleh menggunakan AI untuk membantu mereka mencari maklumat sebagai contoh, dan menggunakan AI sebagai contoh ChatGPT untuk memeriksa grammar mereka ketika mereka menulis. Itu antara kelebihan AI dan teknologi. Wah, jadi teknologi bukan sahaja memudahkan guru tapi juga memberi peluang kepada murid untuk belajar secara kendiri. Cikgu Amira, sebagai seorang yang bertanggungjawab mengurus sumber pendidikan di sekolah, macam mana bahan digital dapat memperkasa pendidikan secara keseluruhan? Okey, baik Ilya. Bagus soalan tu Ilya. Pertama sekali, peranan cikgu sebagai guru perpustakaan media di sekolah. Peranan cikgu ialah untuk menyediakan pelbagai bahan-bahan di sekolah. Yang terutamanya sekarang ni yang popular ya adalah penggunaan rak buku digital atau rak buku maya, yang di mana murid tak perlu ke pusat sumber untuk membaca. Macam kalau dulu murid ke pusat sumber untuk membaca dan membaca kenalah melalui buku saja. Tetapi sekarang kita dapat lihat murid hanya perlu mengakseskan bahan bacaan tersebut melalui peranti sahaja. Dan yang terbaru adalah penggunaan AIS, iaitu sistem yang memerlukan murid mengisi secara online. Oh, betul tu cikgu. Saya suka akses rak buku digital sekolah sebab ada banyak bahan bacaan. Buku kegemaran saya ialah buku yang dikarang oleh Aimaisarah. Semestinya lepas saya baca, saya akan isi dalam sistem AIS. Tahniah Ilya. Sebelum kita akhiri podcast ini, Dr. Safi, macam mana pula dengan cabaran dalam penggunaan bahan digital? Baiklah, okay, bila kita bercakap mengenai cabaran, okay, terima kasih atas soalan yang sangat menarik ini. Segala benda ada cabaran dan tak semua benda tu senang dilakukan. One of the things that we need to look at is actually the infrastructure itself. Setengah sekolah ada keperluan, ada digital, ada komputer and everything, but setengah sekolah sebagai contoh di kawasan pedalaman, lack of that. So itu adalah cabaran yang perlu kita tengok. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bernas. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin Dr. Saufi dan Cikgu Amira boleh berikan pesanan ringkas kepada pendengar kita. Baiklah, sedikit pesanan daripada saya. Keep learning, AI is here and kita akan terus berevolusi bersama dengan teknologi. Itu sahaja. Pesanan daripada saya pula ialah gunakan teknologi dan manfaatkannya sebaik mungkin, kerana perpustakaan digital adalah sumber ilmu yang berharga. Terima kasih Dr. Safi dan Cikgu Amira. Jangan lupa untuk terus mengikuti Sketch Channel untuk lebih banyak perbincangan yang menarik. Saya Nurilah Bacisha, sampai jumpa lagi di perbincangan yang seterusnya. Bye semua.